review rumah area Tasik Gelugok, Pulau Pinang. Rumah ni terdapat 3 bilik, 1 bilik utility dengan 2 bilik air. Jom kita orang tengok rumah contoh. Ini ruang tamu untuk yang kita orang punya rumah contoh. Tengok dia punya ceiling tu tinggi, dan lepas tu boleh muat sekali dengan dining table. So kita orang review tengok dia punya bilik master bedroom attached dengan sekali dengan bilik air. Kita orang boleh buat wardrobe juga. So ini ialah bilik utility yang boleh letak sebagai office atau bilik study. Kita orang review pula bilik nombor 2. Ini bilik nombor 2, high ceiling, boleh letak sekali dengan 2 single bed dengan wardrobe sekali. Untuk belah sini pula, untuk kitchen kita orang punya kitchen cabinet juga. Ini pula kita orang punya bilik nombor 3. Toilet nombor 2. Lepas tu ni kita punya yak ni boleh buat untuk wet kitchen. Sesiapa yang berminat nak beli rumah kat sini, boleh hubungi saya daripada Oriental Kedai Reti Surahat. Nama saya May.